Ada lauk apa kak? Okay, yang ni lauk ayam, daging, yang ni kambing. Special sikit lah. Special, ada kambing. Yang ni single set. Kita campur ayam dengan daging. Kalau set macam ni berapa pula kak? Yang ni RM12. Dia ada 8 pieces. Campur ayam dengan daging lah. Pun apa, kita memang maksimum potong lah. Okay. 2 kali bancuh. Ada berapa dapur bang? Yang ni abang buat 5 dapur. Okay. Cara kita menggoreng dia, kuih ni supaya bagi crispy, kita menggunakan minyak. Jadi korang janganlah kecam kata kuih kita berminyak sangat, tak. Dia serupa macam lebih kurang kita buat goreng pisang, kita goreng kari pap. Abang Haji tak pakai minyak paket, Abang Haji pakai minyak botol. Bukan satu tau. Korang tengok berapa banyak minyak. Semua Abang Haji pakai minyak yang baru. Bismillah. Di luar tu dia crispy, tapi di dalam tu lembut. Yang ni atas ni kita tak kambing lah semua. Siap kan? Okey, ni lepas je masak terus makan. Ada 25 pieces. Harga? Yang ni RM38. Masak yang ni kambing. Ini ayam pula. Bismillah. Ni hasil dekat adik ni kan. Alhamdulillah, tahun ni tahun yang ke-7. Okey, specialnya cara berlauk kita ni, kita buat je secara crispy. Occasion kita buat masa ni kita di Unitan Bangi. Ada certain masa kita akan keluar untuk buat road tour di lokasi-lokasi yang high demand daripada pelanggan lah. Kena follow social media kita, boleh follow TikTok kita, cara berlauk Inti Selambang. Arisa